Mari jadikan kandungan papan putih anda lebih mudah dibuat dan lebih mudah dibaca. Dalam video ini, anda akan belajar cara menaip, memformat dan memperibadikan teks menggunakan editor teks dalam MyViewBoard 3.0. Klik alat teks pada bar alat utama. Anda akan melihat 3 pilihan, teks, pengecaman tulisan tangan dan pertuturan ke teks. Mari mulakan dengan menambahkan teks yang ditaip pada kanvas. Ketik di mana-mana pada papan untuk membuat kotak teks. Gunakan papan kekunci anda untuk menaip kemudian ketik di luar kotak untuk menyimpannya atau mula mengedit teks anda dengan segera. Untuk membuat perubahan dan mengedit teks anda, cuma ketik kotak 2 kali. Menu berhias akan terpapar di atas. Serlahkan teks anda dan pilih font daripada senarai juntai bawah. Kemudian laraskan saiz menggunakan anak panah atau menatal melalui pilihan. Klik ikon A untuk menukar warna teks anda. Kemudian klik ikon penyerlah untuk menambah warna latar belakang di belakang teks. Tekan butang gaya teks dalam menu penghias untuk menebal, condong atau menggariskan teks anda. Anda juga akan melihat pilihan untuk coretan, superskrip dan subskrip. Jajarkan teks anda ke kiri, kanan atau tengah. Gunakan ikon ini bergantung pada reka letak anda. Untuk membuat senarai, klik ikon titik tumpu. Gunakan anak panah indent untuk mengarahkan teks anda masuk atau keluar. Apabila anda selesai mengedit, ketik di luar kotak untuk menyimpan perubahan anda. Anda juga akan melihat ikon untuk pengecaman tulisan tangan dan pertuturan ke teks. Kami akan membincangkan yang terakhir dalam video berasingan. Sekarang, untuk memformat blok teks anda, hanya ketik sekali menggunakan alat pilih. Bar alat kedua akan muncul dipanggil menu adorning. Ini termasuk beberapa pilihan pemformatan teks dan objek. Inilah kegunaan setiap ikon. Kunci menghalang kotak teks daripada dialihkan atau diedit. Warna teks menukar warna huruf. Serlahkan menambah warna latar belakang di belakang teks. Membaca imersif membantu pelajar membaca dan memahami teks. Anda akan dapati itu dalam video lain. Klik ikon pembesar suara untuk membolehkan teks dibaca dengan kuat, kemudian klik anak panah di sebelahnya untuk membuka lebih banyak pilihan. Di sini, anda boleh memilih suara dan bahasa, melaraskan kelantangan bacaan dan menukar kelajuan pertuturan. Ini cara yang bagus untuk menyokong pembaca anda yang baru muncul atau menyemak sebutan semasa kelas. Seret untuk menyalin membuat salinan keseluruhan kotak teks. Salin kotak teks dan tampalkannya di kawasan atau halaman berbeza pada kanvas anda. Anda juga boleh memotong kotak teks seperti alat penyuntingan standard. Lapisan objek membolehkan anda menarikkan teks di hadapan atau di belakang item lain. Putaran membolehkan anda memusingkan kotak ke mana-mana arah. Tekan tong sampah untuk memadamkan kotak teks daripada kanvas. Dan 3 titik membuka lebih banyak pilihan. Sekarang mari kita terokai pilihan tulisan tangan. Kembali ke menu alat teks dan pilih pengecaman tulisan tangan. Gunakan stylus atau jari anda untuk menulis beberapa perkataan. Selepas anda selesai, klik kanvas dan ia akan menukar kepada teks yang ditaip. Untuk menukar bahasa tulisan tangan, ketik ikon bahasa dalam bar alat kemudian pilih pilihan-pilihan anda. Apabila anda selesai, ketik selesai atau tukar kepada alat lain. Sama ada anda menaipinya atau menulisnya, anda boleh memformat kandungan anda menggunakan alat penghias yang sama dan semuanya kekal tepat pada kanvas anda. Anda baru sahaja belajar cara menambah, mengedit dan memformat teks menggunakan penyunting teks. Lihat panduan video ringkas kami yang lain atau cuba sekarang dalam pelajaran anda yang seterusnya.